Geger benar adik kakak di dalam media sosial buat masa sekarang lelah ni berkaitan dengan orang minum air basuh kaki dan juga cium kaki orang yang jadi pengaruh bagi mereka adik kakak. Ramai orang nak tanya kata, kisah cerita ni sungguh kau tidak sungguh? Nak jawab goyak kepada adik kakak katanya sungguh. Tetapi kepercayaan mereka sebenarnya tidak sebegitu. Kerana itu adalah hanya lakon ataupun kan sedang lakon saja adik kakak. Dari manakah adik kakak lakon cerita drama itu saat ni? Iaitu dari negara Malaysia. Apakah nama cerita dia, drama dia tu? Nama ceritanya Bid'ah. Tujuan yang dia buat cerita ni adik kakak sebab apa dia? Sebab dia nak tunjuk kata itu adalah bukan ajaran Islam dan itu adalah ajaran sesat adik kakak. Ini sebagai maklumat yang mana telah diberi penjelasan oleh pihak yang berkaitan dengan drama tersebut itu saat ni. Bukan kata mari daripada hamba sendiri ni. Jadi dia basuh kaki, minum air basuh kaki. Tu dia. Maka adik kakak pemberita pun pergi tanyalah orang buat lakon tu saat ni. Orang panggil kata pucat. Kalau sebelah negara Thai kita ni nama kata pucat. Namanya Irma Fatimah. Irma Fatimah ni selaku penerbit drama tersebut itu saat ni, dan dia royaklah kata skrip drama Bid'ah itu saat ni adik kakak dia meme payah, meme sukar, meme tak senang benar nak boleh sudah selesai adik kakak. Dia royak kata semenjak dia buat cerita mari, semenjak dia buat drama mari ni adik kakak, dia kata cerita ni lah yang paling susah sekali bagi dia nak boleh kau sudah selesai adik kakak. Dan dia royak lagi adik kakak, dia royak katanya Fok nak sedang ahli pelakon-pelakon dari drama dia ni adik kakak, kadang-kadang ni tak tahu kata hari ni nak sedang rap bot pasang mana, nak buat gapo dia kata tak tahu adik kakak dia kadang-kadang adik kakak mari di Kong Thai pagi ni, mari di tempat sek dia, tempat dia duduk main cerita pagi ni, bot baru siapa hari ni, kata hari ni dialog dah mau kena kecek lagu ni lagu tu ni dah. Tu dia kalau kita duduk tengok ni adik kakak, orang dah main cerita, main goyang gapo ni bot dialog hak dia nak kecek gapo dia tu mari di awal-awal lagi dah. Bulan-bulan suruh kita duduk mengapa nak kecek lagu mana. Tapi drama dia ni adik kakak siapa hari tu, hari ni nak sedang lagu ni, pakai mengapa hari tu selalu dah. Dialog macam mana, dialog macam tu selalu dah baru siapa pada hari tu. Nak buat gapo nama hari tu baru tahu hari tu adik kakak dia. Jadi beza daripada drama-drama yang lain lah adik kakak dia. Itu dia. Dan Irma royak lagi katanya setiap dialog yang pelakon dia nak kecek so-so tu adik kakak dia dia mesti lepas daripada orang yang berpakar dari bidang agama dulu. Kecek mudah-mudah gak kena kita tanya tok guru dululah. Kata boleh tak ustaz kita nak buat bot macam ni. Sebab itulah nak sedang dia ni baru tahu kata hari ni kena main lagu mana, hari ni kena kecek gapo. Sebab dia buat skrip gapo ni adik kakak kena tukar, ada perubahan semua. Maka adik kakak ada orang tanya kata sungguh kau tidak sungguh hak sium kaki lepas tu minum air basuh kaki tu Irma royak kata sungguh. Apa kau dah mau tak guna mumklong? Awak apa tak guna teknik kamera? Nampak duduk bucu-bucu kau lagu mana? Maka Irma royak katanya kalau guna teknik kamera memanglah jadi nampak tak real. Mai somcing dia katanya. Sebab itulah dia pun pakai pukul gitu selalu dah adik kakak dia. Di samping itu adik kakak pelakon dia ni. Salah satu orang pelakon yang minum air basuh kaki tu saat ni adik kakak namanya Fazlina Ahmad umur 50 tahun. Fazlina Ahmad umur 50 tahun adik kakak, kalau tak silap ambo ni dia rapbot. Tu dia watak dia ni jadi apa nama? Jadi bining hak tok guru dia tu. Tok guru hak pakai mutahijah tu adik kakak dia. Nama siapa? Tok guru dia tu namanya Faizal Hussein adik kakak. Jadi Fazlina saat ni dia rapbot jadi Kalsum kalau tak silap ambo. Dia royak katanya memang susah payah jugalah yang mana dia nak sedang goyang ni nak berlakon goyang ni sosok ni adik kakak. Dia kata bukan duk senang bagi dia, bukan duk senang bagi dia adik kakak, berat hati juga adik kakak. Tetapi dengan kerana goyang cerita dia saat ni adik kakak memanglah goyang cerita untuk nak goyak kepada orang kata perbuatan seperti itu saat ni bukan perbuatan ajaran Islam, maka dia pun boleh buat ke adik kakak dia. Lepas tu orang tanya kata minum air sungguh kau? Dia kata minum sungguh. Tetapi bukan kata minum jak kali dak. Dia kata sekadar ambil air tak pakai pukul sekaligus tu pakai jadi selalu dah.
Ada setengah pada setengah goyen ni ke adik kakak nak boleh kau satu-satu scene tu ke. Dan nak boleh kau satu-satu babak tu ke adik kakak kena pukul puluh-puluh kali. Tapi Fazlina goyak katanya cak tu saat ni. Scene tu saat ni, scene hok minum air tu dia pakai guna sekaligus. Sekaligus lepas selalu dah adik kakak dia. Tu dia. Dan Fazlina goyak lagi dia katanya goya dia saat ini sangat berbeza. Saya tidak faham mengapa ada orang begitu taksub dengan pemimpin dan ajaran sesat. Dia goyak katanya, dia pun tak faham juga kata, apa kau orang ni selalu taksub terhadap pemimpin dia. Punam Tangkit Winja ni. Rela minum air, rela cium tapak kaki. Maka setelah mana dia mari berlakon goyen Ning ni kok, barulah dia tahu kata, sebab pun dia mau duduk buat lagu tu, lagu Ning ni. Dan dia goyak lagi katanya dia kakak. Kalsum ataupun Fazlina ni, dia goyak katanya, bukan sahaja berat dari segi penghayatan sahaja. Drama bid'ah secara keseluruhannya dianggap seperti dakwah buat barisan pelakon. Dia katanya dengan secara keseluruhannya dia kakak dianggap agak kata jadi dakwah bagi pelakon-pelakon boleh tahu benda yang sebenar, boleh tahu kata perkara seperti hak dia duk melakon saat ni tadi kakak bukan ajaran yang sebenar. Tu dia deh. Jadi kesimpulan mudah-mudahnya adik kakak, video yang duk viral itu saat ni adalah cerita ataupun drama lakon adik kakak. Lakon dia, cerita dia tujuan untuk nak dakwah, nak goyak katanya kelakuan kepercayaan orang duk minum air, kira mudah-mudah kak minum air pemimpin dia. Minum air orang yang berpengaruh bagi dia ni dan cium tapak kaki bagi orang yang berpengaruh bagi dia ni adik kakak, itu adalah ajaran sesat. Dia nak royak kata itu bukan ajaran Islam tu ya adik kakak, mengikut tujuan yang dia buat drama ni adik kakak dia. Lagu mana pendapat adik kakak berkaitan dengan drama maklumat cerita ni, boleh kita kongsi bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Kongsi boleh, tapi jangan maki hamun dan tuduh menuduh kata mengata dengan perkataan yang berat kasar. Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerah, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Sai Tasik Road di hadapan Hospital Sik Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun Wan Krongseng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Sai Tasik Road di hadapan Hospital Sik Road Jala. Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerah, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Sai Tasik Road di hadapan Hospital Sik Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun Wan Krongseng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Sai Tasik Road di hadapan Hospital Sik Road Jala. Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerah, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Sai Tasik Road di hadapan Hospital Sik Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun Wan Krongseng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Sai Tasik Road di hadapan Hospital Sik Road Jala.